maka ambillah pendekatan. Kalau ada kelas-kelas pengajian kau gapo di masjid, kau surah, kau balasah, ambil pendekatan kita pergi. Kita ngaji. Kita mendalami betul-betul. Buat apa tu? Pasal penentuan diterima, ditolak kita di sisi Allah, tengok pada akidah dulu mula-mula. Penuh akidah. Maya hebat setara mana, lekak dahi setara mana sekalipun. Jadi kerja tak maya kita? Tak jadi. Dia nak suruh Allah Ta'ala terima kita ni 3 kena sah belaka. 3 ni. Yang pertama kena sah akidah. Yang kedua kena sah ibadah. Yang ketiga kena sah akhlak. 3. Kalau salah satu tak sah, maka habis licin. Hak paling kita takut hak mana? Iaitu kalau tak sah akidah. Oh, hak ni berona habis licin hak lain. Kalau sah akidah, tiba-tiba tak sah ibadah. Ada peluang lagi tak? Ada peluang lagi. Sah akidah, tak sah akhlak. Ada peluang lagi tak? Ada peluang lagi. Tapi kalau tak sah akidah, batal akidah, rosak akidah, hebat setara mana pun ibadah, hebat setara mana pun akhlak kita, tak ada nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.